Januari 2012, kematian Yang Berbahagia Datuk Muhammad Saleh bin Abdul Majid, mantan Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKL. Pada hari ini, dalam tahun 2012, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Saleh bin Abdul Majid, mantan Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKL, meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur akibat kanser rektum dan buah pinggang. Allahyarham dilantik sebagai pengurus besar BSKL pada September 1984 pada usia 34 tahun ketika negara mengalami krisis ekonomi yang tidak menentu dan menerima pelbagai kritikan. Bagaimanapun, di sebalik kritikan diterima, Allahyarham dan pasukannya berjaya mengharungi saat sukar. Usaha serta komitmen berterusan itu juga melonjakkan karier Allahyarham dan seterusnya dipilih sebagai Presiden BSKL pada 1996. Berkat kesungguhan serta usaha dilakukan selama hampir 2 dekad, BSKL berjaya mencapai piawaian antarabangsa. Allahyarham merupakan seorang yang bersemangat memperjuangkan agenda ekonomi orang Melayu dan mendidik masyarakat mengenai kewangan dan pelaburan.